Kengsu mama sedap. Jom. Bawang putih, serai, lada hitam, kunyit, lengkuas, cili padi dengan belacan dan sedikit cili bubuk. Okay, kita blend semua ni. Tengok bahan-bahan dia, tengok molek lengkuas, serai, kunyit, cili, belacan, lada hitam, semua ni dia akan bertambah lagi kuantiti yang kita nak buat lah. Cili bawang sikit dan masuk air, kita blend. Bestnya I hantu kengsum tau. I hantu kengsum, Nabila hantu kengsum, dan I boleh makan telur I boleh makan kengsum ni gitu ya, bertambah-tambah nasi, Masya Allah. Dan I rasa lah masakan kengsum ni dia agak healthy sebab tak pakai minyak, dan bahan-bahan yang kita blend ni pun bahan-bahan awak mau nak belakang deh untuk tubuh badan kita, demam, sakit, kau semua boleh makan kengsum. Kunyit lah, lengkuas, semua ni insya-Allah ada kebaikan dia lah. Jadi kita masuk gitu ya, tak buang minyak. Lepas tu bola air ikut kepekatan tu kena jaga. Lepas tu api pun jangan kuat sangat. Dia dia mendidih betul-betul. Dia masuk bawang, serai, lengkuas tadi, dia masuk molek. Dan kita boleh yang masam, yang masin, asam jawa, garam, gula nisep, kena bubur juga. Jadi kita kena balancekan masam manis masin tu. Biar gula betul masuk molek slow-slow. Rasa sedap dulu baru buh ikan. Okay, ikan pun saya nak pesan sini, ikan kena pilih ikan hak molek, hak segar, baru sedap. Sebab nanti air ikan tu akan efek rasa kuah tu. Okay, ikan ni masuk molek, jangan kucak-kucak sangat. Ambil kuah kaut-kaut gini ya, cuah-cuah gini, dia kena lah molek deh. Okey, lepas tu kita masuk dalam kesum. Bila ikan dah masak, I boleh makan dalam kesum ni banyak lagu tu yang banyak kalau makan kengsum. Sedap Masya Allah. Telur telur ni. Yang penting aku ada ya video hidang kali ni. Sebab ramai tak boleh nak imagine nampaknya nasi ayam hari tu. Aku kesian dengan korang. Jadi aku dah pesan siap-siap dah dekat tim ni, tolong ambil video hidang. So tada, selamat mencuba. Thank you mama. Korang kalau try tag kita orang tau.